ada 7 maqam. Kita yang berteranum menganggap dia maqam. Punya banyak maqamat. Jadi contohnya 7 darajat tu bayati, 2 soba, 3 hijaz, 4 nahawan, 5 ras, 6 sika, 7 jaharka. Itu dikenali sebagai teranum serak. Orang lain saya beri lah nama, saya beri namanya. Sebab apabila teranum tu banyak orang pandai, orang Sarawak pandai, si pelajar punya pandai. Boleh faham bahasa saya tak? Saya nak cuba cakap Jawa, saya dapat tak? Bidayu pun saya dapat tak? Cakap Cina lebih lagi. Mungkin berlagu boleh lah, teranumnya boleh. Contohnya teranum Jawa boleh sikit. Teranum apa nama? Bidayu boleh sikit. Teranum Cina boleh sikit. Tapi nak belajar teranum Merana lagi. Okey. Teranum murattab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kata-kata murattal pada bacaannya tadwir. Tingkatan tadwir. Pakai dia imam tu. Tadwir. Artinya geraknya, pergerakannya dinamakan tadwir. Nyasik lambat, nyasik laju. Tadwir. Munyahadar laju lagi. Nanggok-nanggok pakai palaknya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tu orang hafal Quran. Tu nama tadwir. Tu dapat nak nyempun speed bacaan. Dinamakan teranum murattal. Siapa makinnya? Tidak imam. Senang cerita dah. Imam cepat, imam lambat dan cerita lah. Tapi lebih masyhurnya dipakai orang imam. Dipakai macam imam. Menganggap orang imam. Okey. Kemudian lagu sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu punya makin lagu baiti juga. Lagu Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi
عليهم ولا الضالين lagu Sabah, lagu Hijaz, lagu Nawan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Okey, sehingga akhir. Kemudian lagu Ras. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Hingga akhir. Kemudian lagu Sikah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dah masuk lagu Jiharkah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya si datuk adik beradik. Sebab biar ikut asalnya yang macam tu susunannya lah. Dari lagu Baiti, Sabah, Hijaz, Nahwan, Ras, Sikah, Jiharkah. Kini itu dalam tilawah jangan pakai lagu wajib. Dan nak nguji seorang saya boleh tak orang yang berjalan melompat tangga ataupun di bawah melompat tangga ke atas turun tinggal anak tangga. Ialah artinya. Jadi kita biasalah cuma turun tangga aja. Naik si boleh. Turun. Naik si boleh. Terpaksa makan lift naik bawa turun balik. Okey. Yalah. Lagu Sikah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Sebabnya dia katanya lagu Jiharkah, dia senang masuk. Mun Jiharkah suhmi ke Sikah, tercari-cari. Tercari-cari untuk makluman kita. Jadi itu senang kita tu lebih sesuai kepada taranum murattal. Betul tak? Mun kita ngembak taranum mujawwad, dia dimbak sekali. Dimbak sekali. Boleh juga kita tanam murattal, mbak 2-3 gig itu masuk-masuk, nyasik nampak. Mun kita pandai, mun kita dalam imam, sampai kita Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sambung. Allah. Kenapa? Cik tahu orang tengah semayang. Patutnya amin tak? Allah. Jadi kita lagu tu saya dengar tadi apabila saya buat, kita semua boleh ikut. Berarti kita pandai walaupun semua. Saya dengar harmoni Bismillah dengan saya baca Al-Fatihah. Sebab lagu tu ini mesti selalu didengar. Untuk kita dengar selalu senang je. Buat rakaman selalu dengar. Jadi siklah saya kata saya tu pandai. Sebab saya tu cikgu. Dulu cikgu. Apabila saya pencen dalam tahun 13 pencen, terus diajak saya ikut dakwah dalam jadi penyelia Al-Quran.
Jadi nak mau cikgu tu, minta maaf kan saya nak muji cikgu nak. Kalau ada cikgu tu, dia ngajar daripada yang mudah kepada yang susah. Dia akan ambil sikit-sikit. Daripada pengalaman saya ngajar Taranum Mujawad, untuk murattal dia Mujawad, ngajar Taranum pakai, apabila sebut Taranum untuk dalam konteks kita itu mestilah Taranum pakai bertanding. Lagu pakai bertanding itu ada syarat-syaratnya yang perlu kita ketahui. Walaupun orang yang pandai berteranum, munnya saya ada dilatih cara macam orang silat juga dia tak sidak sukma. Mun kita melawan sidak kalah, sidak kita. Kalau kita pandai lagi bah, tapi saya dah boleh poin. Apa kena? Orang lawan kita pulang berbincut dari Apabila kita muka macam dah fall kita, saya dah boleh mereka. Kalau tanam murattal, saya pola modul. Pola saya modul macam tu supaya senang orang belajar. Tanam murattal tu, tapi minta maaf lah, semuanya kita situ boleh memahami benda ya. Tapi mengikut pengalaman saya, musa ngajar tahun tu, ngajar pakai modul tu, dia tak ada nombor 1, nombor 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk lagu Betty, dia mesti 6 cantik. 7 boleh? Boleh. 5 boleh? Boleh. Tapi 6 tu cantik. Yang ikut macam ni kita bunyi nombor 1. Contohnya macam lagu Betty. Lagu Betty aja. Lagu Betty aja. Lagu Betty aja. 6 harakat. Asasnya. Boleh dibagi. Yalah, untung orang duduk di depan. Siapa yang ada Quran di depan boleh buka muka surat 531. Tapi dalam Al-Qurannya si pesusun. Si pesusun. Nanti tu satu, macam ni bunyi nombor 1. Coba kita terus buat praktikal. Dalam handphone tu ada ya muka surat 31, muka surat 531. Cuma kita nak memastikan macam kereta juga nak. Coba kita pergi di shopping komplek nak. Tempat motosikal kita parking kereta kita. Senyum orang negara kita kah? Dimarah orang kita nak. Atau kita nak belajar parking. Nombor 1 ni parkingnya, nombor 2 ni parkingnya, 3 macam ni. Kita nak kenal macam ni yang bermula, macam ni yang akhir. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba. Jadi kita boleh keluar surah harmoni. Tahu dia minta bakal paling rendah. Cara nak cek rendah, tarik nafas, buang nafas, lalu sebut. Biar dia lemah. Dia pati ya. Nya mendata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba. Syaitan boleh juga, tapi kita dah menaik tabakat. Kelak seorang kita si dapat tinggi lagi. Nya makin tinggi makin tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Mempunyai itu confirm. Awal pun tahu belajar, hujung tahun buka tilawah pakai ayat yang sama. Betul, itulah di pola tadi matang jaya. Laki perempuan. InsyaAllah siapa saya dapat kenal pasti itu boleh. Saya boleh jemputnya untuk join tilawah. Bukan melawan dengan orang pandai, sama-sama yang sepandai macam dia. Baik, nombor 1. Ar-Rahman. Ikut suara tadi. Ar-Rahmanu